Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersiaran dengan tajuk lain iaitu berkenaan dengan mimpi buruk. Okey. Okey. Apabila kita tidur, badan kita automatik lumpuh terbaring. Betul? Lumpuh. Dan kita tidak berupaya menggerakkan semua anggota badan. Ya. Ah, okey. Tetapi otak kita masih lagi berfungsi, ya. Jantung kita masih lagi berfungsi. Ah, apabila kita menghadapi mimpi buruk, kan, otak kita berfikir, mungkin dikejar anjing, kok jumpa apa-apa ke, otak awak akan berfikir nak lari, tetapi awak lumpuh sebenarnya ketika tidur. Jadi apa yang terjadi ialah awak nak lari tak boleh. Ah, otak tu lari, 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 tapi badan awak tak boleh lari. Kalau lari, terkejut kawan sebelah, ya. Ah, menyebabkan awak rasa penat. Esoknya mimpi lagi, mimpi tak apa-apalah yang menakut-nakutkan, ya. Mimpi yang rasa, ya, awak bagi awak mimpi yang menakutkan, tak kisahlah awak mimpi benda-benda yang seram, contohnya pergi rumah buruk, ya, ataupun jumpa seseorang yang kita takut, ya. Apa saja yang membuatkan kita takut lah, ya. Yang membuatkan kita takut, tak kisahlah dia tu benda tu tak seram pun, tapi kita takut, pun membuatkan kita rasa penat, ya, rasa penat. Ah, tapi ada satu cerita yang mana ah, berlaku kehilangan kelumpuhan, di mana apabila dia bermimpi, dia pergi ke mana, dia boleh berjalan ketika tidur. Pernah tak berlaku kes macam ini? Orang yang macam ini biasanya kes-kes orang yang tidur lewat, ya, kes dia stres dan juga dia masalah genetik. Kalau bapaknya jenis yang boleh tidur sambil berjalan, kemungkinan anaknya, cucunya juga seperti itu. Okey. Ah, itu memang ada. Kawan saya pun ada. Dia buka tingkap, nasib baik dia tak pergi keluar tingkap. Dia buka tingkap, dia tengok tingkap, kemudian dia terus patah balik ke bilik tidur dia dan dia sambung tidur. Kalau ditanya, kenapa awak pergi tengok tingkap? Dia tak sedar. Dia tak sedar. Maksudnya otak dia, badan dia tak boleh dilumpuhkan. Sepatutnya lumpuh, ya. Maksudnya ada masalah. Orang macam ini perlu dirawat. Stres, ya, mungkin disebabkan oleh banyak berfikir, dan menyebabkan badan dia tu, uh, otak dia tidak berfungsi seperti mana orang tidur biasa. Uh, Ingat, ya, kalau stres ni kita sendiri pun tak tahu apa penyakit yang kita dapat, ya. Okey, itu dulu. Ya. Dia- Satu sampai peringkat maksimum badan dia bergerak. Satu peringkat dia nak bercakap dia terpaksa segar. Dia sampai satu peringkat dia nak menjerit tu, dia kena sedar baru dia lepaskan jeritan tu. Hmm. Assalamualaikum Kun. Ya, misalnya. Uh, Wife saya almost setiap hari dia tidur, tidur mimpi-mimpi yang pelik-pelik lah. Hmm. Sampai memang tak dapat lah nak kata deep sleep tu. Dan bila pakai jam apa smartwatch yang sekarang ni kan, Hmm. untuk apa sleep monitor, Hmm. lebih kurang dalam 1 jam saja dapat deep sleep. Selebihnya tu ada yang terjaga, ada yang dalam mimpi tu lebih kurang 4-5 jam lebih kurang gitu. Dan mimpi tu kadang-kadang dia bersambung-sambung. Oh. Kadang-kadang mimpi tu melibatkan kerja, melibatkan tu semua. So tak dapat nak apa
rest lah untuk tidur tu. Hmm. Eh, Dia kadang-kadang masalah thyroid juga boleh menyebabkan gangguan daripada yang berlaku kehidupan kita tu dibawa ke mimpi. Mungkin disebabkan oleh masalah thyroid juga. Uh, Thyroid tak ada masalah ya. Uh, so far thyroid tak ada masalah. Cuma dia ada masalah previous OSA, and then dia ada buang apa nama tonsil tu, and darah tinggi je lah. Tu lah. And then stress kerja tu memang melampau jugalah. Hmm. Stres tu. Okey. Jadi perkara yang paling penting sekarang ialah kita macam mana dia nak boleh tidur balik. Kadang-kadang dia tak boleh tidur. Betul, dia tak boleh tidur. Anak-anak kita kalau dia mimpi buruk, dia tak nak tidur kat bilik dia, nak tidur kat bilik kita. Itu pun dia tak boleh tidur juga. Sebab apa? Dia teringat-teringat benda yang tu. Jadi apakah cara nak bagi dia tidur? Ataupun kita sendiri nak tidur? Ya? Ialah kita hendaklah urut batang hidung kita. Ya? Untuk kita terus boleh tidur. Okey, kat mana? Bukan batang hidung sini ya. Ni, ni. Ah, ni. Nampak tak ni? Jadi awak awak tekan sini dan awak pergi ke bawah, pergi naik atas. Pergi bawah, pergi naik atas. Pergi bawah, pergi naik atas. Bukan urut, bukan urut. Dia tenyi. Tekan, pergi ke atas, pergi ke bawah. Dengan kulit-kulit yang kita tenyi. Ah, okey, bila kita naik atas kan, kita terasa tengkuk kita tadi kita kan kalau kita rawat kan, tengkuk kita tu kan rasa lega kat sini. Dia dia urut pun cara macam ni juga ya. Tekan, wah, dia kadang-kadang kita terasa kat tengkuk, ya. Uh, kita tekan. Ini juga boleh menyebabkan kita terus abaikan, ignore apa yang kita mimpi tu. Uh, uh. Dengan kulit-kulitnya tarik ke bawah, tarik ke atas, tarik ke bawah, tarik ke atas. Kalau awak rasa tak selesa, melintang pun tak apa. Tapi melintang payah. Sebab di batang ni ke kini. Uh. Keba- Orang yang masalah yang mimpi buruk ni awak kena cek bahagian thyroid ya. Awak kena cek bahagian dia punya pencernaan. Jadi ingat orang-orang yang ada masalah mimpi buruk ke apa ni ada siapa yang tahu mahir urut urut je bahagian perut dia. Saya nak bagi tahu orang yang banyak mimpi-mimpi buruk ni bahagian perut hendaklah diurut. Tetapi saya bukan ajar perut. Kalau ajar perut susahlah aku nak ajar kelas live ni. Kelas live ni dia tak boleh ajar dalam keadaan in reality. Dia ikut point. Kalau kelas live kita kena buat by point. Senang sikit. Okey. Mari kita tunjukkan kat mana uh, poin-poin yang membantu untuk masalah mimpi-mimpi buruk ni. Ini dia poinnya, mimpi buruk. Okey. Awak, ini ialah kebanyakannya untuk membantu sistem pencernaan. Okey, ada 4 poin. Awak tekanlah poin-poin yang ada dalam gambar ni. Awak snap lah. Nanti ikut bagi juga video. Tapi mantukan awak nak buat awak sekarang, boleh. Ya. Ah, Poin-poin ini yang pertama sekali, poin tu pada antara jari kedua dan jari ketiga, kat celah sendi tu awak tekan urut tu. Situ memang sakit. Ya. Lepas tu yang ini. Okey. Betis ni dekat ujung tulang kat sini sebelah luar. Ini je poin yang perlu anda rawat. Siapa-siapa yang ada mimpi buruk, rawatlah ini. Ah, ini ada berkaitan dengan pencernaan. Maknanya ini berkaitan dengan pencernaan. Sesiapa yang ada yang ada ambil kemahiran tentang bab urut perut, silakan buat urut perut. Supaya dia rasa lega. Ah, Pastikan kalau boleh nak tidur, anda anda urut ini yang aku beritahu tadi. Urut je lah kat situ.
Sekarang itu atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Memudahkan tidur sebelum mimpi buruk. Ini dapat bagi dia tidak terganggu lagi lah daripada mimpi buruk tu. Tapi sebelum tidur boleh je buat benda ni. Okey. Yang masalahnya sekarang ialah dia susah nak tidur sampai mengganggu esoknya kerja. Mengganggu dia nak belajar. Itulah yang menyebabkan dia sukar uh, manage dia punya stres. Puncanya stres, tetapi bila dia tak cukup tidur, lagi double stres. Jadi tak selesai masalah yang dia hadapi. Okey, ini sangat membantu ya, sangat membantu untuk orang yang mudahkan tidur selepas mimpi buruk. Ya, uh, okey. Tapi kan saya nak beritahu pada anda, siapa rasa nak membuang dululah sebelum mimpi. Kalau ada boleh membuang lah, kalau anda boleh membuang. Ah, mimpi dia boleh bersambung. Itu sebabnya dia sukar nak uh, waktu dia berjaga. Jadi nak pagi dia elakkan dia berjaga, inilah dia elak ni. Uh, Kadang-kadang dia mimpi dia bersambung. Maksudnya biasanya dia dua kali lah biasanya. Maksudnya dia takkan sampai tiga empat kali dia bersambung. Biasanya dua kali dia akan bersambung balik. Okey, mimpi yang kita ingat ialah mimpi yang deep, yang tertanam dalam ilmu apa minda bawah sedar kita. Kalau mimpi yang tak ingat, dia tak melekat mimpi tu. Dia cuma mimpi tapi dia tak melekat ke dalam minda bawah sedar. Okey. Kalau dah melekat tu, saya pun mimpi juga lah, tapi jarang mimpi ingat. Itulah mainan mimpi lah. Uh, tapi kadang-kadang mimpi yang sampai masuk deep ni lah yang menjadi masalah kita lah. Uh, Masalah macam mana kalau mimpi tu nightmare ataupun menakutkan. Uh, di Dan semoga dengan apa yang aku kongsikan tu di titik ini membantu mereka. Bagi mereka yang ada sini yang pengamal-pengamal perubatan Islam, awak buatlah apa yang aku kongsikan ni pun boleh membantu. Ya, mimpi-mimpi yang membuatkan dia rasa takut, nightmare. Tapi paling penting, yang paling penting sekali ialah kita tengok thyroid dia ada masalah ke dan juga masalah perut sistem pencernaan dia. Ya, saya lebih kepada sistem pencernaan lah. Kalau boleh jangan makan lewat, makan awal lah pukul 6 makan supaya tidak mengganggu tidur anda nanti. Uh, Penting ni pasal pencernaan tu, ya, ubah makan kena awal, ya. Maknanya sensitif dengan perut kita jangan makan. InsyaAllah ada perubahan. Siapa yang kerap minum kopi, cuba kurangkan. Uh, ya, Waktu malam kan. Uh, Bagi mereka yang tak dapat absorb air sejuk, dia tak boleh nak manage, janganlah minum air sejuk. Air sejuk tak ada masalah sebenarnya, sejuk ke panas ke. Tapi apabila perut kita kena air dan dia tak boleh kawal suhu, thermal management hypothalamus dia tak boleh kontrol, menyebabkan dia penat, problem, jadi letih. Itu pun kena tengok jugalah. Sebenarnya air sejuk tak ada masalah, tetapi badan perut kita tak boleh nak manage air sejuk, nak maintainkan suhu asal, suhu badan. Bila suhu badan tak mampu untuk nak bekerja, nak stabilkan air sejuk tu kepada suhu badan, badan kita keletihan. Itu semua tu ambil kira jugalah apa-apa yang bagian perut. Ya. Poin-poin yang kau tunjuk tu pun banyaknya pun poin-poin perut. Tapi ingat, berhati-hati dengan mimpi yang berulang-ulang by hari. Jangan risau mimpi yang bersambung. Tapi awak perlu fikirkan ataupun kena perhalusi mimpi
apabila dia datang berulang-ulang di lain sesi, di lain waktu tidur. Okey? Hari ini dia mimpi benda yang sama, esok pun mimpi benda yang sama, lusa pun mimpi benda yang sama. Itu perlu yang kita kena perhatikan apa maksud misi itu. Okey, seterusnya, okey, orang yang ada masalah mimpi sampai dia kencing malam. Okey, mimpi kencing malam ni, uh, awak disebabkan oleh tisu otot di bahagian saluran kencing tu tak kuat. Jadi nak pastikan saluran najis tu tidak apa saluran kencing tu kuat, ialah awak pergi kepit kepit peha. Jadi kena ikatlah peha tu. Anak-anak kita nak kencing malam, apa kalau dia asyik kencing malam je, kepit, ikat ikat serapat-rapatnya. Ya kan, sampai ikat sampai pakai tali halus menyebabkan darah tak berjalan nanti. Pakailah kain lebar, ikat supaya dia rapat. Bila rapat dia tak ada terdorong terlepas kencing dia. Hmm. Okey, itu sajalah konsen kun. Aku minta maaf sempena bulan Ramadan ni, memang kadang-kadang manusia ni, kan manusia memang hakikatnya kita ni, saya ni ada buat kesilapan, ya. Cakap kadang terlepas hingga kita tak sedar bahawa kita bercakap tak benar. Jadi aku ambil kesempatan bulan Ramadan ni untuk mohon maaf saya batin. Selamat menyambut lagi seminggu raya, supaya uh, apa ni, awal lagi kita mohon maaf. Uh, jadi apapun bagi anda, jika anda ada silap pada kun maafkan. Kalau anda tak minta maaf pun, insya-Allah kun maafkan. Semua yang ada dekat sini kun maafkan kalau ada kesilapan. Saya tak nak anda di apa ni diadili di sana. Selesai di sini kat dunia ni. Sebab insya-Allah kita pun akan dipermudahkan. Kalau kita ada buat silap, akan dipermudahkan kalau kita memudahkan orang lain. Insya-Allah, insya-Allah. Okey, itu sajalah perkongsian kun. Dengan kun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.